pengenalan kalimah al-basar dan an-nazar. An-nazar dan al-basar. Secara amnya, an-nazar dan al-basar membawa maksud yang sama iaitu penglihatan. Tetapi di dalam Al-Quran, an-nazar dan al-basar membawa dua maksud yang berbeza. An-nazar. Secara saintifiknya, an-nazar merupakan pandangan yang tidak mendalam menyebabkan saraf optik gagal membawa maklumat dengan baik. Mata melihat sesuatu tanpa fokus dan tanpa sedar menyebabkan tidak sampai capaian imej ke otak dan tidak sampai ke hati. Ini dibuktikan dalam Al-Quran melalui beberapa ayat. Contoh pada surah Al-Ahzab ayat 19. Ashihatan alaikum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Juga pada surah Yunus ayat 43. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. Al-basar pula secara saintifiknya diertikan dengan ketajaman penglihatan mata dan alirannya sampai kepada otak melalui saraf optik dan memberi tindak balas yang baik. Al-basar merupakan penglihatan secara fokus dan mendalam, membolehkan imej dan maklumat sampai kepada otak dan hati. Dapat dilihat pada surah Al-A'raf ayat 198. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Juga pada Al-Waqi'ah ayat 85. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا.